Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ahli Skrip Pekerjaan mengenai ternakan tilapia, lobster dan sedikit DIY yang kita boleh ubah sesuai untuk kolam-kolam kita ni. Kita nak ikan kita hidup saja. Macam saya sebut ternakan ikan air tawar, ikan tilapia ni. Jadi ada sedikit manfaat lah daripada ruang yang sebuah kecil macam ni. Saya gunakan sepenuhnya. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsi sedikit. Kita ternak ikan, tapi jangan pula ternak nyamuk. Jadi masalah, jadi kalau kata fogging datang ataupun pejabat kesihatan datang, jadi dia akan mengeluarkan saman lah. Tapi sebelum ni, selama saya buat ternakan ni, belum kenal lagi lah saman-saman tu, sebab saya akan jaga betul-betul untuk mengelakkan daripada sama ada daripada komplain jiran-jiran ataupun daripada tindakan saman daripada pejabat kesihatan lah. Kalau kata dia melawat tu, sebelum dia sembok fogging tu, dia akan cek dulu di dalam kolam-kolam kita ni sama ada pembiakan nyamuk. Jadi macam saya ni, kalau kata kolam ikan ni memang saya tak risau sangat lah, memang tak ada nyamuk pun. Tapi kalau macam kolam lobster tu, kena berjaga-jaga juga. Kolam lobster ni, kalau kata saiz yang macam ni, selama saya buat ternakan ni, kalau kata saiz yang bekas yang kecil macam ni, macam bin macam ni, nyamuk tak akan masuk dalam ni. Dia tak akan bertelur dan jadi anak jentik-jentik tu lah, memang tak ada. Yang selama saya buat ni, yang saiz yang macam ni memang tak ada. Ataupun dalam kok semen, dalam kok semen ni pun tak ada jentik-jentik. Tapi perlu jaga juga, sebab macam polytank tu, sebab polytank ni dia keadaan dia hitam. Bila keadaan dia hitam tu, dia macam menarik nyamuk untuk bertelur dalam polytank saya tu, yang macam hujung tu. Jadi sekarang ni saya cuma untuk nak mengatasi masalah nyamuk tu, nak mengelakkan adanya jentik-jentik, senang saja. Sebab saya pun kebetulan dah buat ternakan ikan ni, jadi saiz yang kecil-kecil tu saya boleh ambil beberapa ekor dan letakkan di dalam polytank tu untuk mengelakkan adanya jentik-jentik lah daripada pembiakan nyamuk. Okey, saiz yang kecil saja saya ambil. Ini anak yang baru. Okey, memang kecil sangat lah yang saya ambil ni, lebih kurang dalam 1 inci saja. Saya akan letakkan di dalam polytank tu. Cara yang paling mudah lah saya buat kalau kata nak bagi hilang jentik-jentik tu yang dalam kolam ni, kita gunakan ikan tilapia. Macam saya belah ikan tilapia. Kalau kata korang mungkin belah ikan lain, boleh juga guna ikan yang kecil-kecilnya, macam ikan seluang, ikan gupi ataupun ikan moli. Boleh letakkan dalam kolam tu untuk mengelakkan daripada adanya jentik-jentik. Jadi masalah juga kalau kata ada jentik-jentik ni, boleh menyebabkan banyak penyakit lah. Penyakit terutama sekali demam denggi. Mudah saja dan biarkan dalam ni. Saya letakkan 2 ekor lah dalam ni. Saya dah ambil tu, dan seekor tu dah kemarin dah masuk dah lagi seekor. Siap, ada 2 ekor dalam ni, jadi selamat lah. Sebab kalau macam lobster ni, saya boleh juga guna tudung tutup untuk mengelakkan nyamuk masuk. Tapi sebenarnya daripada pengalaman saya, walaupun dah pakai tudung ni, tapi nyamuk ni sebenarnya dia boleh masuk celah ni. Jadi nak kena tekan pula, jadi masalah jugalah. Sebab tudung ni dia di tepi-tepi tu dia akan jadi macam ada rongga sikit. Jadi nyamuk ni dia boleh masuk sebenarnya. Jadi kalau kita terdedah macam ni, okey, macam ni lah solusi dia. Kita akan letak anak ikan dalam ni. Jadi anak ikan ni akan makan pula jentik-jentik tu. Ambil yang saya selalu ambil yang tu lah, yang macam yang terbentuk sikit, letak dalam ni. Jadi itu cara semula jadilah kalau kita nak mengelakkan daripada wujudnya jentik-jentik dalam ni. Okey, semoga bermanfaat video ni. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.